Okay, kalau in term of power, memanglah Z9 ni best. Okay, harga dia pun best. Sebenarnya harga dia agak murah untuk kategori dia. CC dia memang agak murah. Memang bagi aku memang best. Horsepower dia 123.6 horsepower. So memang powerful. Tapi perlu ke Z9 ni? Sebab even korang jalan jauh pun 650 pun dah cukup untuk kebanyakan orang. Z9 ni bagi aku untuk hobi, untuk weekend. Sebab dia besar, dia agak berat, so dia agak susah sikit handle kalau dalam traffic jam. Tapi kalau korang tinggi 180 ke atas, ketinggian korang tak ada masalah lah nak handle. Okay, nak letak kaki tak ada masalah. Sebab motor ni korang tak boleh tolak. Kalau korang tinggi 170 ke bawah, korang tak boleh tolak motor ni pakai kaki, susah. Kalau korang turun motor baru tolak. Tu memang agak struggle sikit. Bagi saya memang best. Z9 memang best. Tapi adakah perlu? Tepuk dada, tanya keperluan, tanya selera. Okay.